Orang Jawa mesti tahu masakan ni. Nama dia ayam masak ungkep. Jom kita buat. Apa pasal buat tak boleh? Mula-mula korang perap dulu ayam kampung ni dengan serbuk kunyit dan juga garam. Kacau sebati ataupun goreng sebati lah. Lepas tu simpan tepi. Untuk bahan tumisan, korang sangai dulu biji ketumbar ni sampai wangi. Lepas tu tumbuk sampai dia jadi serbuk macam ni. And then untuk bahan tumisan, korang blend bawang merah, bawang putih, cili padi, kunyit hidup. Lepas tu letak sedikit minyak, korang pisah halus. Untuk serai korang ketuk je, bagi dia keluar wangi dia. Lepas tu tumis lah, tumis sampai dia pecah minyak dan garing. Masukkan serbuk ketumbar juga, tumis lagi sampai dia pecah minyak macam ni. Baru korang masukkan ayam tadi, gaul sampai sebati. Lepas tu tutup, bagi air daripada ayam tu keluar. Disebabkan aku pakai ayam kampung, aku tambah air untuk empukkan lagi ayam. Didih sampai orang kata kuah tu memekat balik, ayam dah mula empuk. Masukkan asam jawa dan juga gula melaka. Kacau sebati, didih lagi sampai dia pekat likat macam ni. Lepas tu korang rasalah, kalau perlu tambah garam, tambahlah. Kalau tak perlu, tak perlu. Lepas tu korang boleh hidangkan. Rasa dia macam cukup masam, manis, pedas, baru ungkep.